Yun lang din yung nag-aaral. Ikut lah. Okay, Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. So di video kali ini aku nak share pada korang trip kita orang bertiga. Macam biasalah, ride 3 beranak ni. Kita orang nak ke Bukit Tinggi pula kali ni. So disebabkan oleh hari tu pergi Bukit Fraser macam tak puas hati, so kita orang repeat try ke Bukit Tinggi pula. Nak tengok dia punya suasana tempat tu, sebab aku memang tak pernah pergi. So ni memang kita orang punya first time lah. Harap dapat ambil gambar yang cantik dan tempat yang sejuk kan. So jom follow dulu trip kita orang kali ni. Kalau ikutkan sebenarnya kita orang memang dah lama sangat tak ride bertiga. Last aku rasa hari tu pun pergi Port Dickson je lah kan. Lepas tu memang dah tak ada ride jauh. So kali ni aku ambil cuti dan kita orang ride ke Bukit Tinggi ni pada hari pekerja, hoping that memang tak ramai orang kat sana lah. So bolehlah kita orang enjoy the view kan. So tengok dulu apa yang jadi sebenarnya. Dan kalau korang perasan, ni juga ada first time aku guna kamera 360 yang aku baru beli ni, di brand DJI. So DJI Osmo 360. Aku beli ni pun disebabkan memang nak record video kita orang bertiga lah, naik motor kan. Sebab selalunya ride solo ni memang susah nak dapat footage sendiri. Jadi kita orang beli je kamera ni dan record jadi macam drone point of view lah. Tapi itulah, bracket pun tak sempat nak beli lagi untuk mount kat motor. Aku minta tolong bini aku tolong pegang dulu buat masa ni lah. Dan lagi satu, ride kita orang kali ni memang aku tak google apa-apa pun, just google alamat je. Tak ada view latest video untuk Bukit Tinggi ni, sebabkan aku tak nak anak aku tahu kita nak ke mana lah. Jadi so kali ni memang kita orang pun surprise lah dengan apa yang jadi dekat Bukit Tinggi tu. Kalau kau nak tahu apa jadi, kau teruskan tengok video ni, okay? Dari video ni korang boleh tengok lah macam mana gigihnya wife aku support untuk pegang kamera aku kat belakang tu. Jadi tanpa dia, video ni tak akan jadi secantik inilah. Walaupun kamera tu mahal, tapi kalau tak ada orang pegang macam ni, memang tak dapat footage lawa yang POV macam tadi tu. So terima kasih lah pada wife aku sebab banyak membantu aku dalam buat video aku kali ni. Nanti nak kena belanja dia minum coffee bean lah kot.
Total harga untuk kita orang masuk bertiga ke Bukit Tinggi ni ialah RM35. Aku tak ingat berapa harga untuk seorang, tapi untuk kanak-kanak dia murah sikit lah. Jadi kita orang bayar pakai kad je masa ni, sebab aku punya wallet semua ada kat dalam box. Jadi malah nak turun motor, minta tolong wife aku bayar guna PayWave dulu. Nanti dan selepas lebih kurang sejam setengah perjalanan kita orang daripada Setia Alam ke Bukit Tinggi ni, so sampailah kita orang kat sini. So kalau korang boleh tengok, aku memang tak ada idea langsung nak menghala ke mana ni. Jadi kita terus naik motor dan sampailah ke kawasan yang memang kita orang anggap inilah Bukit Tinggi ya. Jadi bila sampai tu, guard kat sini info kena parking kat belakang tadi. So kita orang patah balik, parking dulu dan kemudian jalan kaki masuk ke kawasan ni. So kalau korang boleh tengok kat sini memang tak ada orang lah masa ni. So jadi plan kita orang menjadi menarik lah. So tempat ni kita boleh ambil gambar dan video dengan tanpa gangguan lah. Let's go. Ira nak pergi situ ke? Macam ni gambar dia. Mengajak bagi situ. Kayak lawa. Ay, nampak gitu tu. Ini taxi dia. I love kurma. Kurma. Wow. Tidak ramai lah. Famous. Famous Allah. Waktu kita orang sampai ni lebih kurang dalam pukul 10.30 ke pukul 11 macam tu. So korang boleh tengok keadaan dia dengan matahari yang terang tu memang tidak seperti yang kita orang gambarkan lah. Tempat ni dia tak sesejuk macam Fraser Hill ataupun Cameron Highland, dan dia tak rasa pun macam tanah tinggi sebenarnya. So itu adalah sesuatu yang mengejutkan jugalah bagi kita orang, sebab kita orang expect macam kat sini dia macam ala-ala tanah tinggi tau. So tak apa, kita tunggu dulu pukul lepas ni ada lagi sejuk ke macam mana kan. Ada air pula bang keluar tu. Ya. Ini je. Hah? Sekarang kan? Mati kopi. Nombor ni ada nombor. Gambar. Dia tanya lah. Ya. Oh, ada benda kat bawah tu. Ya, macam. Pegang maksud ni lah. Pegang apa ke? Amal sampai.
Macam yang korang boleh tengok kat video ni, buat masa ni memang tak ada orang pun kat sini. Tapi yang tak bagus ni bila datang hari biasa ni, kedai-kedai semua tak buka lagi tau. Dia buka lambat ataupun memang terus tutup. Betulan pula hari ni hari Isnin, mungkin orang kerja Sabtu Ahad, mungkin Isnin ni adalah off day dulu orang. So tak adalah kedai untuk lepak. Bukan tak ada lah, ada limited lah untuk kita orang nak duduk minum atau makan. Dekat depan tu dia ada macam Starbucks dan juga ada kedai pizza. Aku rasa dalam 5-6 kedai je kot yang ada kat atas ni. Macam dekat French. Bagi sesiapa yang tak pernah datang ke Bukit Tinggi macam aku, ni aku tunjukkan video dia. Inilah Bukit Tinggi. Sepanjang ni je lah bangunan-bangunan yang cantik. So kat luar tu dah tak ada apa-apa dah. Memang ada dah satu baris ni, dia ada kedai-kedai. So tempat ni menarik untuk ambil gambar lah. Tapi kalau korang expect tempat ni besar, dia bukan. Dia lebih kurang dia macam Fraser Hill. Tapi yang ni lebih fokus untuk satu tempat sahaja. Bangunan-bangunan cantik ni ala-ala Itali, Perancis kan. Aku takut dia jatuh. Mana? Aku sekarang ada dulu. Ni. Apa yang kita boleh? Lepas lebih kurang setengah jam kita orang kat sini, so kita orang decide untuk balik je lah sebab macam tak ada apa-apa pun. Adalah dapat record video dan ambil gambar Escaping the World. Lepas tu kat bawah tu macam ada satu fun fair kecil tau. So kita orang pergi untuk tengok. Rupanya nak kena bayar juga dalam RM10 pula seorang untuk masuk. Padahal fun fair tu kecil je. Jadi kita orang decide untuk tak payah masuk je lah. Just jalan sekejap and then terus turun je dari Bukit Tinggi ni. Tapi wife aku sebenarnya dia tak puas hati juga. Dia nak juga tempat sejuk. Jadi kemungkinan kita orang akan ride ke Genting Highland on the way balik sekejap lagi. So stay tune guys. Mini apa tempatnya? Macam fun fair kecil lah. So untuk budak-budak kecil, untuk small. Jadi kita tengok apa ada. Yang pagi enak ni. Sini ada kedai-kedai ni, jual souvenir. Macam kedai pizza ni tutup. Ni pizza dia. Oh, ni pun ada kedai. Tak boleh, souvenir boleh lah. Ni bukan. Ha? Bukan bang. Yang sudah pergi ke tempat yang fun fair tu. Nak kan? Jom. Tak tahu apa sih. Ya, buat juga kan ada. Balik. Plastik dia. Lambat lah. Ha? Tak kan? Tu panci tu kan. Oh, baik dia. Itu sudah gambar burung bang itu apa ni? Tak ada bela burung. Banyak tau. Sama.
Macam Betul jangan. Pagi depan. Biasa bukan sini. Tapi ini untuk betina. dekat saya kan saya. Siapa Ini yang ni? semua. Dia macam kopi tu. Yang bola Saya bawah. suka. Politik. Abang saya nak tambah kawan. Saya sudah tak. Ayah datang tiba. Saya. Aditek. Itu apa aditek? Itu bangga. Bangun coba. Bangun. Mulai tinggi balik tu. Okey ni. Kecil je. Oh, kena bayar pula RM10. Apa benda tu? Dia tak ambil gambar. Enak. Apa kau ni? Nampak ni. Masuk ni dia kena bayar RM10. Batangan. Boleh lah, boleh dari sini. Ya, jom. Apa jom lah. Tak payahlah. Apa tak ada apa. Tak ada RM10. apa pun saya. Tapi Jualan ni kaki. Scam. Kena air. This is a total scam. What? It's a total But scam. people can go inside. Yalah, apa Tak ada? ada pay. Tapi RM10 kan? Just Yeah, two we ones. don't want to pay. Huh? We don't want to pay. I think Kita chip. Nanti. Kita ala iri. Apa? Iri. We don't need to pay what we don't. I don't know. No, sir. Dragonfly. Takut dah. Mahal ni. tempat dia. Hello. Itu je macam pun dah baik.